Kalau dia dengan kotak ni letak atas itu, okey. Sebab dia tak ganggu kita nak simpan tongkat ni. Kalau tongkat macam tu lipat, cuba bayangkan benda tu dekat kat situ. Macam mana dia nak lipat ni? Boleh ada satu cara kalau tongkat yang lipat macam ni, kita jenis buat kotak jenis yang slot ni. Lepas tu kotak tu dia boleh adjust. Oh, dia mana kata dia grip. Yes, dia grip je. Dia grip and then kita boleh ubah direction. Boleh juga lah. Sebab tu saya kata yang ni jenis macam lekat kan ni. Sebab dia dekat dengan glue yang tu. Dia dekat dengan hot glue. Ini lekat. So dia kena ada yang grip tu yang boleh kunci macam ni. Lepas tu dia boleh ubah direction. Ubah. Nanti kalau sempat saya nanti ada nombor telefon dekat Nasrul kan. Ada. Nanti Isnin saya suruh tangkap gambar saya hantar. Macam mana contohnya lebih selamat lah. Sebab idea dia memang semua orang fikir kita nak jalan dia nak sensor, tapi sensor ni sebenarnya tak perlu ada di sini. Ini kalau kita hantuk ke jatuh ke 2-3 kali rosak ni. Sebab dia benda ni bukan benda yang kukuh tau ni. Sensor ni seeloknya kan. Kita buat kecil ikut tulang kayu ni. Kemudian sensor ni macam kita bagi dia cover tu kira yang macam Dan cover dalam lengkung macam tu. Lepas tu dia boleh buka kan grip dekat sini kan. Kalau bubur dalam tongkat, nanti kalau sensor ni masuk dalam tongkat dia sekali.